satu bar lagi minyak nak habis. Ha? Kan? Saya try bawa pergi balik lepas. Lepas? Ah. Kiranya pergi balik sini ke Rawang satu bar tu lepas lah? Lepas. Ah. Kalau ikut sebelum ni tak lepas. What's up guys? So sekarang ni kita dekat Tanjung Malim. Dekat Air Tanjung Malim kita ada satu customer untuk hari ni. Seorang je hari ni. Pusat Bandar Tanjung Malim. Kita nak pergi Tanjung Malim. Kita nak interview customer kita. Macam mana pengalaman dia menggunakan Voltex sebelum dia guna Voltex dan selepas dia guna Voltex. Jom. Okay geng. Sekarang kita dah sampai rumah customer kita. Dia bakar dekat kereta perdana. So kita nak pergi interview dia hari ni. Ni rumah last customer kita hari ini. Jom. Assalamualaikum. Review macam ni. Saya nak bercakap saya tak pandai. Kita nak tanya sikit lah. Dia punya review apa semua. Okey lah. Okey bila saya cuba pakai je. Alhamdulillah lah. Jadilah benda tu macam jimat minyak. Kata enjin ringan lagi kan. Dia yang penting tu jimat minyak tu. Jimat minyak lah? Minyak jimat betul. Abang rasa jimat minyak tu bawa jauh lah? Bawa jauh saya rasa kalau setakuk minyak tu. Setakuk tu kan. Satu tu, satu bar tu. Satu bar tu. Pergi Rawang pergi balik. Dia tak sini ke Rawang? Sini ke Rawang. Sini ke Rawang berapa kilometer lah. 30-40 kilometer lah. Jauh lah. Ikut apa Rawang Selatan kan. Tapi okey dia tak bergerak. Tak bergerak? Maksudnya satu bar tu tak turun? Sebut dia tak habis satu turun, satu bar. Kalau kata tadi saya try tadi satu bar lagi minyak nak habis kan. Saya try bawa pergi balik lepas. Lepas? Kiranya pergi balik sini ke Rawang satu bar tu lepas lah? Lepas. Kalau ikut sebelum ni tak lepas. Okay, kalau pergi balik tu nak kena dah sampai merah tu kan. Nak kena isi minyak balik.